Cloudflare down, ChatGPT pun down, X pun down. Dalam berapa minit, separuh internet dunia lumpuh. Dalam sistem sebesar ini pun boleh jatuh, apatah lagi simpanan digital kita. Jadi, apakah tindakan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Tunjukkan dunia digital ni sebenarnya sangat rapuh. Tak kira bank, aplikasi, keuangan, e-wallet, apa saja yang semuanya bergantung pada server dan juga internet. Sebab itu, dari dulu lagi, orang yang bijak takkan serahkan 100% simpanan mereka dalam sistem. Mereka simpan sebahagiannya dalam bentuk yang paling stabil, iaitu emas fizikal. Dia ambil pick up. Emas fizikal tak ada server. Emas fizikal tak bergantung pada internet. Emas fizikal juga tak jatuh bila sistem down dan tak boleh dibekukan oleh sesiapa pun. Dan nilainya insya-Allah kekal walaupun dunia dalam keadaan kelam kabut. Cara yang macam ni berlaku lagi. Internet boleh jatuh, sistem boleh gagal, tapi emas tetap kekal emas. Ya, ada risiko untuk hilang, namun tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah bila kita balancekan risiko tersebut, semuanya pasti rasa selam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi ada simpanan emas, jangan tunggu outage seterusnya. Boleh mulakan dengan RM100 dahulu. Link ada di bawah.